Assalamualaikum sahabat. Saya masak tepek. Benjuhan ni dah okey. Tadi saya rasa kan agak lembut kan. Okey lah untuk orang yang sakit tekak ke apa ke kan. Saya tak nak buat cucur sebab kadang-kadang cucur ni dia tak betul benjuhan, dia keras kan. Saya tak nak buat. Lepas tu ni dua. Untuk ni ada lagi satu, tapi dia agak pecah-pecah, saya malas nak tunjuk. Dia punya tu garam je, garam dengan air je, bencuhan dia. Senang je buat dia. Tepek-tepek je dalam kuali. Letak minyak dengan banyak macam cucur. Kurang sikit. Tapi macam tadi, dia macam kering kan, disebabkan memang ni kuali kecil tapi dia tebal. Dia makan minyak juga. Dia tambah minyak, letak tepi-tepi tu kan. Letak dari tepi ni, tambah sikit. Macam tu lah cara saya masak tepek. Okay guys, bye. Assalamualaikum.